Assalamualaikum semua. Jadi saya rasa inilah konten yang anda tunggu-tunggu, iaitu tutorial F2L yang saya dah kumpulkan. Dalam siri ini saya panggil dia F2L susah jadi senang, di mana saya kumpulkan apa sahaja situasi F2L, kes-kes yang susah. Saya akan cuba tunjuk dekat anda cara saya selesaikan dia. Mungkin cara ini boleh jadi lebih senang lagi, dan saya harap apa yang saya tunjuk dalam siri ini dapat membantu memberikan penyelesaian anda jadi lebih singkat. Dan saya tahu tutorial ni akan ambil masa untuk belajar, tapi jangan risau, anda hanya perlu tengok dan cuba praktikkan bila anda jumpa situasi yang saya tunjukkan dan saya ajarkan pada hari ini. Dan tutorial ini adalah tutorial untuk anda jadi profesional. Jadi ia akan sedikit laju, tapi kalau anda rasa terlalu laju, anda boleh perlahankan video ini ataupun kita boleh ulang lagi sekali. Ini kes yang pertama yang saya nak tunjuk. Saya akan masukkan corner ni dekat bawah ni menggunakan R'. Lepas dah masuk dekat bawah, saya akan letak dekat tepi U2', dan saya akan buat gerakan macam ni. Samakan dan masuk. Kalau saya buat laju-laju jadi macam ni. Dan seterusnya kes yang sama, tapi macam mana kalau kita menghadap belakang macam ni. Kalau kita pusing hadapan mungkin dah membazir masa, jadi kita boleh buat juga daripada belakang. Cara ni juga sangat-sangat mudah. Sebenarnya cara ni sama dengan cara yang pertama tadi, tapi kita buat daripada belakang. Cara dia sama juga, corner ni akan masuk L', dah dekat bawah U2', dan masukkan macam ni L', U', U, L, U', L'. Jadi kalau laju-laju dia akan jadi macam ni lah. Okey, sekarang saya tunjuk kes macam ni pula. Kes macam ni mungkin tak ada masalah kalau kita tengah menghadap macam ni, di mana kita hanya perlu buat U' dan R, U2', R'. Kemudian kita boleh masukkan U2', R, U', R'. Tapi kes ni rasa macam agak janggal kalau kita menghadap macam ni, sebab kita akan kena pusing dulu, lepas tu baru buat. Tapi kita boleh buat juga daripada angle macam ni. Ni antara yang saya selalu juga guna, sebab saya tak perlu pusing macam ni untuk siapkan dia. Saya boleh buat daripada arah ni. Saya buat macam ni. Wide R, U2', R2', U', R2, U', wide R'. Jadi kalau laju-laju dia jadi macam ni. Ini adalah lagi satu contoh macam mana anda nak kurangkan rotasi. Kebiasaannya kalau kes macam ni, apa yang kita akan buat adalah kita akan buat U2, lepas tu pusing lagi, dan kemudian kita akan pair dia macam ni dan bawa ke belakang dan masukkan dekat belakang. Ini adalah cara yang biasalah. Tapi apa yang anda boleh buat juga, kalau anda tengah menghadap macam ni, anda tak nak buat rotation, ni saya selalu guna juga. Anda boleh juga buat macam ni. Wide R, U', R', U, R, U, wide R'. Saya tunjuk lagi sekali. Wide R, U', R', U, R, U, wide R'. Jadi kalau laju-laju dia jadi macam ni. Macam ni. Dan yang bestnya, kes sama juga macam tadi. Tapi kalau dia berada dekat belakang macam ni, kita nak masukkan dekat belakang. Cara yang kebiasaannya orang akan buat U2', lepas tu pusing lagi rotation macam ni, kemudian dia akan pairkan dia dekat belakang R, U, R', kemudian dia akan bawa ke depan dan masukkan. Tapi cara ni agak lambat lah. Tapi lagi satu cara yang bagus juga untuk masuk dekat belakang ni, apa yang anda boleh buat adalah wide R', U, R, U', R', U', wide R. Kalau laju-laju jadi macam ni. Kalau anda ada nak request mana-mana situasi F2L yang anda rasa susah dan nak saya cari penyelesaian yang lebih mudah, boleh tulis dekat ruangan komen.
Semoga yang terbaik buat anda semua. Jangan berhenti belajar.